UMNO parti paling 8060. UMNO jatuh sebab fitnah daripada PH. Sekarang UMNO tolong PH tubuh kerajaan. Ya ke UMNO jatuh sebab PH? Kita tengok kebanggaan yang hari ini diulang oleh puak-puak Perikatan Nasional apabila mereka berjaya merampas sebahagian besar kerusi majoriti Melayu. Dan mereka kata Pakatan Harapan hanya dapat 11% sahaja undi daripada Melayu. Jadi benarkah UMNO itu jatuh disebabkan oleh PH? Ataupun sebenarnya PAS telah pun berjaya akhirnya di dalam permainan politik mereka nak menjatuhkan UMNO? Kita semua sudah maklum yang mana kerusi yang ada pada UMNO itu adalah kerusi yang juga diinginkan oleh PAS sekian lama. Dan itulah perjuangan PAS dari dulu sampai ke hari ini. PAS bersama dengan DAP, bersama dengan PKR di dalam Barisan Alternatif, di dalam Pakatan Rakyat. Perjuangannya tak lain tak bukan nak menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Inilah permainan puak-puak mereka pada hari ini. Bila mana mereka tak senang dengan keakraban yang ada kepada pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan hari ini, mulalah dia nak pecahkan dengan nak bawa sentimen kononnya PH lah yang menyebabkan UMNO hilang kerusi yang banyak pada hari ini. Sedangkan daripada ucapan pemimpin mereka yang berbangga, akhirnya rakyat terutamanya orang Melayu menyokong mereka. Saya nak tanya, waktu mereka memerintah bersama UMNO di dalam Perikatan Nasional, tak ada ke jasa pemimpin UMNO? Tak ada ke perkara baik yang dilakukan oleh pemimpin UMNO? Kalau kita lihat, pemimpin UMNO pada waktu itu jauh lebih berfungsi daripada mereka. Mereka ni hanya kerja pandai nak tutup parlimen dan sebagainya. Tetapi mereka telah pun berjaya membodohkan rakyat dengan sentimen-sentimen yang mereka bawa, dan akhirnya rakyat mengundi mereka. Dan hari ini, setelah mereka ada 40 kursi lebih bagi PAS dan keseluruhan kursi mereka 70 lebih, apa dia buat untuk Melayu? Nak tanya, apa dia buat untuk Melayu? Adakah perkara baik yang dibuat? Hari ini, mereka sampai tak merelakan kalau rakyat di parlimen mereka pergi minta bantuan daripada DAP. Walaupun DAP inilah menjadi senjata dan benteng mereka. Sekian lama menggunakan DAP ini sebagai benteng kebobrokan mereka. Mereka tak boleh buat kerja, salah DAP. Mereka tak ada duit, salah DAP. Mereka tak dapat peruntukan, salah DAP. Semua salah DAP. Walhal yang tak pandai bekerja itu adalah puak-puak mereka. Jadi kita fikir betul-betul. Assalamualaikum. Ciao.